kita backtest apa yang berlaku pada last week. So kalau korang tengok dekat sini sebelah kiri ni ada buy engulfing. Nampak dekat sini buy engulfing? So kalau korang nampak buy engulfing, tak kira lah H1 ke H2 ke 4 hours ke, korang markingkan sahaja candle to candle dua batang ni, nampak? Atas dan bawah. So selepas korang marking, korang pergi kepada M15. So dekat M15 nampak dekat sini, korang tarikkan sedikit. Apa yang kita nak adalah dia keluar sahaja daripada zone ni. Kita nak tengok dia pullback baru kita masuk. Nampak tu? Okey, korang pergi kepada M15, tengok dekat sini. Dan dia tak ada pullback dekat sini, korang pergi kepada M5. Dekat M5, bila dia dah keluar dekat sini, nampak dekat sini. Bila dia keluar sahaja dekat sini, dia pullback balik, dia keluar saja dekat situ, korang buy. Nampak tu dekat sini, dia naik, dia pullback balik dekat box ni, dekat situlah korang entry. Dan korang tengok berapa pip dia pergi selepas entry. Dia pergi tadi dekat 690 pip dekat 700. So sama juga dekat atas ni ada sell engulfing. Nampak sell engulfing dekat sini? Kan? Bila korang nampak, korang tarikkan sahaja. Lepas sini, selagi dia tak break, korang tarikkan sahaja. Kemudian, korang pergi kepada M15. 15 dia keluar kat sini, korang boleh turun kepada M5 untuk tengok dia pullback. So, dekat M5 dekat sini, apa yang korang perlu buat adalah, korang nampak dekat sini. Keluar sahaja dekat sini, terus sahaja dekat sini, nampak? Bagi dekat M3, tunggu dia pullback sahaja sedikit, nampak tu? Dia keluar, dia masuk balik, dia pullback, dekat sini dia break, dekat sinilah yang korang entry. Dan kalau korang tengok semalam entry, berapa dia pergi dekat sini? Sini ke sini 400 pip. Okey, macam biasa kalau korang tak tahu entry, korang onkan sahaja. Nampak ni indikator ni dekat sini lagi dia dah bagi sell, dekat sini pun dia dah bagi sell. Nampak ni dekat M5 sini sell, sini pun dah 200 sampai dekat bawah ni 500 pip. Okay. Kalau korang nampak candle Jepun sahaja, apa yang korang perlu lakukan adalah tak kira lah buy engulfing ke sell engulfing, korang markingkan saja dekat sini, tunggu dia pullback dekat lower time frame sama ada M15 ataupun M5. Alright. So dekat sini korang ada dua entry. Yang pertama adalah nak tengok dia keluar dekat sini. Kan? Alright. Yang kedua adalah nak tunggu dia pullback dalam zone. Ini yang orang panggil sniper entry. Nampak ni? Kan? Tarikkan sahaja. Nampak dekat sini. Dia keluar. Okay? Dia jatuh balik dalam zone dekat sini. Sama saja. Bila sampai dekat sini, pergi lower time frame M15 atau M5. So, tengok dekat sini M15. Dekat sini dia dah keluar. Apa yang korang perlu lakukan adalah korang markingkan saja. Nampak dekat sini M15 dia pullback dekat M5. Tengok dekat M5 dekat sini dia pullback, dekat situlah yang korang henjut buy. Pada dekat sini zoom dan dekat sini, dan korang tengok semalam berapa dia naik. Okay, 800 pip. Alright. Kalau korang nak belajar lebih lanjut lagi pasal buy engulfing, sell engulfing, candle Jepun, link ada dekat bawah di atas, korang klik sekarang.